dia baru sampai di Masjid Saleh. Kita akan main Zuhur dulu. Kemudian kita akan pergi makan-makan maybe. Kita baru siap ambil masjid. So ni masjid Negeri Selangor. Memang besar dah. Satu bulan ni dia tengah buat renovation. Masuk masjid. So kita akan pergi ke maybe pergi makan dulu. So kita cari kedai nama Colicious. Kedai lain spaghetti $9. Dia belah hijau. Saya buat porsi dia memang besar baru. Lepas tu dalam ni dia ada macam chicken chop, meatball, lepas tu spaghetti dengan fries. Dengan harga RM9 ni menarik lah. Next time kalau datang kita orang boleh repeat lagi sebab memang sedap gila guys. Bagi saya sedap. Kita singgah Batarka Giant Sate. Kita singgah untuk beli barang. Okay, kita baru siap beli barang. So kita akan menuju ke Putrajaya. Kita sampai di Casino. Dan ni nak pergi check in hotel dulu.